Apakah makna muqaranah kamaliyah dan muqaranah urfiyah dan muqaranah tauzi'iyah? Ada muqaranah tu. Jadi dalam niat kita mensahita syawal ini, ada niat ni rukun sekali dengan takbiratul ihram tu. Lepas tu dalam keadaan niat tu, ada niat muqaranah kamaliyah. Muqaranah tu menyertai niat kita dengan takbiratul ihram tu hak sempurna molek. Ada muqaranah urfiyah. Ada muqaranah tauzi'iyah apa saja tu. Muqaranah apa saja. Di dalam maya ni ya kena ada kosak ta'aruf ta'yin. Kita misal kita maya subuh tadi. Start daripada Allah dah. Allahu Akbar ya kabir dah. Maka dalam hati ya mari hati. Mari hatilah hati ada laku. Aku semaya fardu zuhur aku semaya fardu subuh 2 rakaat. Makmum ka imam ka. Dalam muqaranah kamaliyah tu ya hati adalah hati ya tu. Ada semua tu. Kosak ta'aruf ta'yin tu ada semua. Start daripada alif Allah tu. Hingga kepada akhir bo akbar. Ada hati ya tu semua. Ada kosak ta'aruf ta'yin di Allah sabab tu ada semua. Maka muqaranah kamaliyah ni payah kira bagi orang hati bersih, orang alim, orang kapot, orang bersih dah apa. Muqaranah kamaliyah tu. Payah sikit. Pergi kepada muqaranah urfiyah tu. Biar dah hati-hati niat tu kosak ta'aruf ta'yin tu. Dalam takbiratul ihram. Masa mana-mana dah go. Masa mana-mana ya Allah sabab tu ada masa mana-mana tak apa. Tu muqaranah urfiyah. So lagi muqaranah tauzi'iyah apa saja tu. Muqaranah tauzi'iyah tu. Tenang saja. Aku semaya fardu subuh 2 rakaat tu, latihan niat aku terdapat tu. Allah tu jadi aja tu sehingga tu gitu. Tak apa dalam mazhab Syafi'i ni payah bab niat dan mazhab demo tak ada payah niat belum ada maya. Di syarat.